Yusuf Bahrin tak sangka rumah tangga dengan Zizi Kirana berakhir. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Yusuf Bahrin mengakui dia langsung tak menjangka rumah tangga yang dibina bersama penyanyi Zizi Kirana akhirnya berakhir dengan perceraian. Perkara ini pastinya mengejutkan ramai peminat yang sebelum ini melihat pasangan ini cukup bahagia. Menurut Yusuf, keputusan untuk berpisah dibuat selepas kedua-dua mereka berusaha mempertahankan perkahwinan sejak tahun 2021. Namun, tak semua yang dirancang akan berjalan seperti diharapkan. Yusuf menjelaskan bahawa mereka sudah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hubungan. Namun akhirnya terpaksa menerima takdir yang telah ditentukan. Hari ini adalah hari perceraian saya dengan bekas isteri saya, Zizi Kirana. Tak ada siapa dan tak ada satu pun pasangan dalam dunia ini yang sukakan perceraian. Kami dah buat yang terbaik. Kami dah cuba sedaya upaya untuk selamatkan. Tapi benda jadi macam ni, katanya. Tak apa, itu biar saya saja yang tahu, saya dengan dia je tahu. Kami berpisah secara baik dan tak ada permusuhan. Tak ada apa-apa dendam, alhamdulillah, katanya.